Hai korang semua. So hari ini macam biasa saya akan buat konten lagi. Tapi konten kali ini saya akan buat terkangkang selama 3 minit. Konten ini di request oleh viewer saya lagi. Macam biasa. Ok lah korang, saya rasa saya tak nak bercakap lama. Straight to the point. Ok, masa dah berjalan. Start dari 3 minit terkangkang. Macam mana terkangkang tu lupa. Macam ni ke? Macam ni. Macam ni ke? Ya, kita buat duduk terkangkang. Korang, kita duduk terkangkang. So korang yang belum tekan like dulu, okay? Dan jangan lupa tekan subscribe. Macam mana terkangkang 2 minit 1 minit lagi. Tak berasa terkangkang dah 1 minit. Betul siap. Betul ke aku buat terkangkang macam ni ke? Terkangkang terkangkang lah ni. Tak besar macam mana terkangkang ni. Tak lama lagi lah, 1 minit lagi. Bila ni 1 minit lagi. So sesat kontennya. Tinggal 50 saat lagi. Terkangkang terkangkang. Entahlah ni terkangkang ke ni terbuka. Aku terkangkang, aku terbuka. Aduh korang, kalau salah ni korang tunjuk lah. Ok, 20 saat. Ni duduk terkangkang ni, duduk terkangkang. Apa aku buat ni? Ok, dah tamat. Mantap. Saya tak tahu ini terkangkang ke betul ke salah ke, tak tahu. Yang penting bunyi tu terkangkang. Saya rasa terkangkang lah. Kalau salah korang komen. Ok lah korang. So hari ini saya rasa sampai di sini dulu lah video daripada saya. Jumpa di next video.